Kita sambung dengan soalan nombor 8. Gunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini. Jadual 1 di bawah menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh daripada suatu eksperimen. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan P per X kuasa 1 per Q dengan keadaan P dan Q adalah bermalar. Okay, dan tabel X dan Y cikgu dah salin semula. Dan A, berdasarkan jadual, bina satu jadual bagi nilai-nilai log 10X dan log 10Y. Jadi apa cikgu akan buat ialah pada kertas graf, cikgu akan tuliskan log 10X melawan log 10Y berdasarkan nilai X dan Y yang diberikan. Jadi kalau untuk log 10X gantikan 0.34. 0.34, jadi log 10 untuk 0.34 ialah negatif 0.47. Jadi untuk dua tempat perpuluhan. Kalau yang kedua ataupun nilai Y pula, kalau log 10 bagi 47.68 adalah 1.68. Jadi kita biasa bundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Okey, cikgu dah lengkapkan nilai-nilai daripada X dan Y kepada log 10X dan log 10Y. Okey, jadi kita boleh teruskan kepada soalan B. Dia kata plot log 10Y melawan log 10X dengan menggunakan skala 2 cm kepada 0.1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 0.2 pada paksi Y. Seterusnya, lukiskan garis lurus penyuaian terbaik. Okey, jadi pertama kamu tengok, cikgu dah buat garisan ni. Okey, kadang-kadang kamu tengok garisan ini terletak di hujung, kadang di tengah. Itu bergantung kepada nilai-nilai log 10 ataupun nilai akhir yang kita ada kat sini. Jadi kita akan tengok nilai log 10X tu berada di minimum dia tu yang paling rendah sekali negatif 0.47. Jadi cikgu buat sampai negatif 0.5 dan paling besar 0.15, paling besar di sini ialah 0.2. Begitu juga dengan paksi Y, nilai paling besar 1.68, cikgu kena fikirkan dulu. Okey, meletak di kosong tu di mana? Okey, mesti pastikan. Okey, kalau tidak, kalau tak cukup lagi, nilai ni kata tinggi lagi, maknanya paksi X ni cikgu akan turunkan sampai ke bawah ni. Okey, apa yang pentingnya sebelum kamu buat garisan tu, kamu letak jari kamu dulu. Kamu kira paksi Y tu cukup tak nilai dia. Kalau tak cukup, turun ke bawah lagi. Kira dulu sampai cukup. Kira ke kiri, kira ke kanan. Jadi cikgu dapati bila cikgu tadi, cikgu buat kiri, kanan semua dah cukup. Baru cikgu buat garisan ini. Okey? Jadi sekarang kita sambung dengan cara menjawab soalan ini. Iaitu kita nak plot. Okey, kita dah ada paksi tu. Kita nak plot kan. Jadi pertama, negatif 0.47, 0.4, 0.45, 7 dekat sini dan 1.68. 1.6 dekat sini. 6 ini 62, 64, 66, 68 dekat sini. Okey, pastikan Okey, jadi 0.47, 47. Okey, bukan dekat sini. Satu kotak lari. Okey. Itu kat situ, tempat tu dekat X. Okay. Kedua, negatif 0.37. 37, 35, 36, 37. Yang ini 35. Lepas tu 1.4. 1.4 kat sini. 37, 35, 36, 37. Kat sini. 0.26. Negatif 0.26. 25, 26. Ini 25. Dan 1.1, 1.1, 1.2, jadi 1.1 dekat sini. Okay, tapi dia 0.26 0.2, 5, 6, satu kotak ke tepi Dan kemudian negatif 0.07. Bukan 0.7 negatif 0.0. Jadi sini 0.1, ni 0.05, 0.06, 0.07.
dan 0.62. Okey, dan 6 sini dan 62 di atas. Satu kotak saja di atas sebab part CY adalah satu kotak tu bernilai 0.02. Part CX 0.01. Okey. Dan kemudian kalau X ataupun log 10X lah 0.03. 0.03 ada dekat sini, 3 kotak di sini, satu kotak kecil saja, 1, 2, 3. Dan 0.4. 0.4. Okey, di sini. Okey, dan kemudian 0.15 sini dan 0.14. Okey, jadi ni 0.1. 1, 2, 4. Okey, jadi tengok baik, kita ada koordinat pertama 1, 2, 3, 4, 5. Nampak ada sengit sikit. Jadi kalau nampak ada sengit tu, baik kita check semula. Takut ada apa kesilapan ataupun bila kamu dah gariskan tu, tengok koordinat mana yang lari tu betul tak berada di situ. Tapi cikgu prefer untuk check dulu 47 dan 1.68. Okey, yang ini tak betul. Okey, jadi dah sini 1.6, 1.7 dekat sini. Okey, jadi sini salah. Okey, 1.6, 1.7 dekat sini. Jadi 168 mesti bawah dia. Okey jadi bawah dia 68, bawah sini tak 047. So masuk di sini. Okey lah. Jadi kamu boleh nampak. Okey, jawapan cikgu tadi pun salah jadi kamu boleh agaklah daripada garisan lurus macam tu. Kadang-kadang kita tengok dulu pada garis ni ada tak dia yang jauh-jauh je. Okey 1, 2. Okey, mari kita uji lagi. Yang ini sekali lagi 0.47 dengan 1.68, 37, 35, 36, 37 dan 1.4. Kemudian 0.26 dengan 1.10, 0.07 negatif 0.07 dekat sini dengan 0.62 dan kemudian 0.03 dengan 0.4 dan akhir sekali 0.15 dengan 0.14. Okey. Jadi kita sambungkan dengan garis lurus teknik dengan penyuai terbaik. Maksudnya kita cuba sambungkan semua kalau boleh. Kalau tak boleh, kita pastikan minimum sahaja yang tidak berada pada garisan lurus, pada garisan tersebut. Dan jika ada lebih daripada satu, pastikan satu berada di bawah, satu ada di atas garisan tersebut. Jadi cikgu nak cuba sambungkan ni 1, 2, 3 dia boleh bersambung. Tapi kalau cikgu sambungkan 3 yang pertama ini, dia akan nampak yang dia tak akan bersambung dengan yang itu. Jadi cikgu akan cuba sambungkan yang hujung ini dengan hujung sana pula. Nampaknya masih yang lain tu akan berada di bawah. Okey, jadi cikgu akan cuba sambungkan 4 yang berada di tengah ni. 1 di sini, 2, 3. Itu pun masih tak berapa sempurna. Kalau 3 yang ini, 3 ni atas tak langgar. Jadi cikgu akan cuba sambung lagi. Mungkin 3 yang ini. Tapi semua yang tak langgar tu berada di bawah. Itu pun tak sempurna juga. Okey, jadi cikgu sambungkan poin kedua dan poin terakhir. Yang itu. Okey, jadi kita tengok berapa banyak koordinat yang tak langgar. Okey, jadi dia akan ada satu yang hujung sekali ni dia langgar. Jadi yang atas ni sekali dia tak langgar. Jadi yang atas ni dia tidak berada bergarisan, bawah ni pun tidak bergarisan. Okey, jadi basically okey, baik sangat dia tak berada pada garisan ni. Mari kita tengok sekali lagi apa yang tak kena Okey, cikgu dah check. Okey, tak ada apa-apa yang terkurang. Memang garis titik-titik itu tidak berada pada
satu garisan yang lurus, betul-betul lurus. Jadi yang terbaik itu maksudnya kita cuba balancekan antara atas dengan bawah. Walaupun kat sini ada 3 dekat bawah tapi dia agak dekat-dekat lah. Okay? Jadi itu yang cikgu boleh dapatkan. Okay, selepas kamu dapat itu, kita tengok soalan dia. Apa lagi dia kata? Itu untuk B dah habis. Jadi kita sambung dengan C. Menggunakan graf di B cari nilai P dan Q. Jadi apa kita akan buat ataupun apa yang cikgu punya biasa buat adalah cikgu akan bina persamaan garis lurus daripada garis lurus yang kita dah lukis ini. Okay, jadi nak bina persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Jadi pertama kita akan kira nilai kecurunan. Ya, kecurunan itu cikgu akan ambil 2 koordinat yang berada dekat sini, iaitu negatif 0.37 dan 1.4, dan koordinat yang kedua yang berada di hujung ini iaitu 0.15, 0.14. Jadi ambil kecurunan dia, ambil Y tolak Y, 1.4 tolak 0.14 dan tolakkan dengan negatif 0.37 tolak dengan 0.15. Jadi 1.4 tolak 0.14 iaitu 1.26 bahagi dengan ini berapa? Negatif 0.52. Okay, negatif 0.52 iaitu negatif 0.37 tolak dengan 0.15. Jadi kita bahagi 1.26 bahagi dengan negatif 0.52, kita dapat negatif 2.42. Okay, jadi negatif 2.42. Jadi ini adalah nilai kecurunan. Nilai C, kita tengok dekat sini saja. Nilai C adalah 0.5 dan kita tulis persamaan garis lurus ni, tapi jangan gunakan Y dan X yang ada ni, tapi tengok kepada paksi Y dan paksi X apa yang ditulis. Dan dalam kes ini log 10Y adalah bersamaan dengan negatif 2.42 log 10X tambah 0.5. Okey. Jadi, dan bagaimana kita nak selesaikan? Jadi, kita tengok persamaan yang diberikan. Ada tak persamaan diberikan tadi? Oh, cikgu tak salin ya. Jadi, persamaan diberikan adalah Y sama dengan P per X kuasa 1 per Q. Itu persamaan dia. Adakah persamaan ini sama dengan persamaan yang kita dapat? Tidak. Belum. Okay? Jadi tidak ataupun belum. Jadi kita samakan. Jadi biasanya cikgu akan ambil persamaan ini dan masukkan log. Okay? Jadi kita masukkan log di sebelah kiri masing-masing. Okay, jadi log 10Y sama dengan log 10 P per X kuasa 1 per Q. Dan yang sebelah kanan kita boleh pecahkan mengikut teori-teori log. Jadi dalam tolak log 10X kuasa 1 per Q. Okay, dan kita sempurnakan lagi dengan turunkan nilai tu. Tolak 1 per Q log 10X. Okey, jadi dalam kes ini kita kena tahu 10Y, Y diwakili oleh log 10Y dan X diwakili adalah log 10X. Jadi kecurunan adalah seluruh ini. Okey, yang perkali bagi log 10X ini adalah kecurunan dan nilai yang ini adalah nilai C, ini nilai M. Dan nilai M dan C tadi kita dah tahu. Jadi kita boleh selesaikan sekarang dengan buat perbandingan antara kecurunan. Kita nak tahu nilai apa dulu. Jadi nak turun nilai P dulu. P dekat sini itu nilai C. Jadi kita kata log 10P ialah berapa? 0.5. 0.5
0.5. Jadi kita boleh dapatkan nilai P dengan menyelesaikan persamaan ni. Jadi 10 ni pindah 0.5 naik ke atas. Jadi 10 kuasa 0.5. Jadi kita dah boleh dapatkan nilainya, iaitu 10 kuasa 0.5, iaitu 3.16. Itu untuk nilai P. Bagaimana dengan nilai Q? Q adalah untuk kecurunan, perbandingan kecurunan. Jadi ruang tak cukup, jadi kita buka sini lah. Kecurunan dia negatif. Okey, jadi kita kata negatif 1 per Q sama dengan negatif 2.42. Ini tak ada log. Okey, jadi apa kita buat? Pertama, kita boleh buang negatif tu. Jadi 1 per Q sama dengan 2.42 sebab kedua-duanya ada negatif. Lepas tu Q kita darab sana, jadi 1 sama dengan 2.42 Q. Jadi nilai Q adalah 1 bahagi dengan 2.42. Jadi nilai akhir bagi Q ialah 1 bahagi 2.42, iaitu 0.413 kalau cikgu bundarkan kepada 3 angka bererti. Ada tak ada apa-apa dia beritahu syarat dia? Okey, jadi tak ada apa-apa itu, jadi cikgu dekat situ sajalah.